Yo guys, welcome to my YouTube channel. So hari ni kita nak mereview opening Super Sentai dari Heisei sampai ke Reiwa. So kita review opening Super Sentai dulu. Lepas opening Super Sentai baru kita buat opening Kamen Rider. So kali ni kita akan buat dengan Kaizul. Buka mic sekejap. Kaizul, sekui Kaizul. Mari kita review opening. Terus opening Power Ranger. Aku bagi rating B lah. BB. Basic je. Kalau aku Kaizul. ni sedap ke? Tak boleh. Ya, sedap tu. Aku lupa buat guys. Maaf. Kita tak main S plus Lampu tinggi. Lampu mendewa-dewa kan. Yeah. Seterusnya Five Man bagi aku basic sangat. So aku bagi dia tak sedap. Ada F tu, aku bosan je dia ada F. Ada F. Jadi dia masih selamat nampaknya. Aku berdiri lah. Sorry to say. Slow tu Jetman tu. Dia terlampau shower. Yeah. Masuk erase. Masih ada F kan, aku tak see. Okay. Jetman Jetman opening the best. Aku suka. So aku letak A. Gaduh kita. Tak ada Jetman kalau aku bagi aku ada part dia bagus, tapi ada part dia slow. Aku tak B. Zio Ranger ni Power Ranger kau tak ada. tak ada Power Ranger itu for fin apa benda. Zio Ranger ni sedap. Aku suka lagu dia, so aku letak A. A depan ke belakang? Biar je. Tak payah belakang depan, tak payah. Kita ada belakang depan lah. Okay. Ya, aku Zio Ranger. Bagi aku macam tak sini habis. Bagi aku macam kurang. I don't know why. B. Next. Die Ranger. Aku letak A. A juga. Best. A juga lah. Aku confirm lah. S. Jaga lah. Kejap. Jom kita sambung. Tak ada kucing saya ganggu Kaku Ranger ni ninja ni. Kaku Ranger ni pun bagi aku basic je, so aku letak B. Please, fan Kaku Ranger jangan menghina saya. Sampai aku ingat. Aku A lah. Baik abang aku dengar atas motor tu. Aku dengar atas motor tu. Cok tu. Menghibur. Oranger D. D kak. Biasa je. Biar. Aku akan letak dekat. Aku dengar balik tadi. Dekat sini lah. C. Dia masih ada part tu, masih boleh didengar lah. Time Ranger. Aku letak C. Bukan. Time. Bukan. Car Ranger. Car Ranger. Silap. Belum lagi. Car Ranger. Car Ranger aku letak C. Silap sebut nama. Sekejap. Aku ingat. Tadi macam mana aku lupa. Aku lupa. Tadi aku ingat. Okay. Car Ranger. Okay, aku C juga.
Macam ada part yang bagus tapi macam kurang. Mega Ranger. Aku suka nak bet lah. So aku letak 3 lah. Mega Ranger. Mega Ranger bagi aku elok. Cuma ada part yang slow. Antara B atau C? Mana? Mana-mana? Mana satu? Tapi part Mega dia bagus. Walaupun orang luar dia macam konspirasi dia macam aku tak siap. Gingaman. Okey, saja je. Gingaman. Gingaman. Aku letak D. Biasa je. Tak ada shock. Aku pun pasti tak D. Sebab ada part dia yang slow. Cuma faham lah tema dia. Tapi untuk bahas lagu je, ada part terlampau slow. Ya. Yeah. Terlampau tak ada impact lah. Next, Go-Go 5. Go-Go 5 aku letak D. Sangat-sangat basic. Damn. Siap lepas upload ni sedih kena hina. Ngedi weh. Aku kalau aku tengok balik kan tadi kan aku tengok balik lagu ni Go-Go 5. Bagi aku bagus tu. Bagi aku tak B. Time Ranger. Aku letak C. Letak C. Yeah. For me aku B lah kalau aku. B. Ranger sedap juga. Okay, kita sudah masuk lagu-lagu era Asia yang sedap-sedap. Go Ranger. Go Ranger aku rasa aku letak B. B kot. B. Yeah. Kita biar sikit lah. Okay, kalau Go Ranger aku suka opening. Kalau apa lagi kalau opening stage. Kalau opening stage aku akan letak sini. Tapi kalau kita bahas opening biasa aku letak sini. Kita tak B. Opening stage yang nyanyi ramai nyanyi tu itu sedap. Yeah. Next. Okay, Hari Kenja. Shushu ke Sanjo. Hari Kenja letak A. Shushu to Sanjo. Shushu to Ninja Jan. Makiokose Yuki no Hurricane. Sedap oh. A. Kenja pasti A. Abang Ninja. Alamak, sabar-sabar ngelak. Boleh ya? Tak balik ya? Sorry, tadi ada problem sikit. Next. Abba Ranger. A juga? Yes. Apa Ranger siapa letak bawah mata teruk lah. Tu lah. So, memang confirm lah atas lah. Memang kena atas. Deka Ranger. Jujur pribadi, bukan jujur takut fans. Yeah. Kami buat sejujurnya. Okay, next. Deka Ranger. Deka Ranger pun A. Satu. Okay, Faizul. Dah letak ke? Betul? Dah letak ke belum? Hari ni rekod kalau review memang banyak problem Okay, next. Maji Ranger. Maji Ranger aku letak B lah.
Tak B kan. Ranger je. Sure. Tengah ingat, tengah fikir macam mana lagu Major Ranger. B juga. Boken. Aku Nak- ingat Boken je. Cuba je. Boken je. Sekejap. Ingat pasal lagu Boken je. Macam ni lah. Guys, mana lagu Boken je guys, saya lupa lah. Sana lah. Nak senang kan? Dekat jap. Kita tengok. Okay, tadi kita rekap pergi dengar sekejap lagu Boken je sebab lupa. Boken je letak A. Go. Oh, ready, go, meter go. Aku tak A tapi macam tak S tapi A lah. Okay, selanjutnya Geki Ranger. Geki Ranger ni lagu paling senang gila nak hafal bagi aku. So, aku letak A gak. Yang banyak A untuk isi. Kira isi phase 2 ke tak Ha? Kira Pasti aku. macam start dari Go Ranger tak apa. Next. Next pula. Kau lu. Aku tak A gak lah. Sebab aku tahu S yang dia apa aku letak. Go on je. Go on je. A juga. Aku beberapa bulan lepas marathon ni. A lah. Dia sedap je, enjoy lagu dia. Kejap. Pernah lah nak rekod ni guys. Macam-macam terjadi wah. She can je. Sudah tentu S. Sudah tentu S. Pasti. Ni wajib S ni. Pasti. Salah tekan. Ini pasti. Tak S gila. Okay. Dah Go saja. next. Tenso Sentai Go Seja. Aku letak A gak. Okay aku kan, cerita yang paling macam kesian aku saja. Dia kat Jepun rating dia memang dapat rendah pun. Bukan? Kan? Sebab dia di tengah-tengah. Tengah-tengah Dia lepas si Kenja yang memang boleh kata cerita dia pun bagus. Tapi dia kat belakang kau Kenja. Oh, faham. Dia betul di antara tengah-tengah yang apa kata yang paling ni lah. Okay. Apa ni bagus saja. Alamak, ngelak-ngelak pula, sorry dia. Okay. Cakap sikit. Cuba tutup mic buka balik. Tutup mic buka balik jap. Ya. Dah. Kau saja aku dah. Oh, okay. Kaizoku Sentai Go Kaije. Ini memang wajib letak S. SS. Dua ni kalau memang bagus. Yang bagus. Lagu dia pun bagus.
Okey, selanjutnya Go Buster. Go Buster. Satu selanjutnya. Go Buster. Go Buster aku letak A. Tak ada apa ni dah, jangan lupa. Ya. Untuk aku rasa favorite angkat lama aku letak A. Letak A. Okey, opening kedua dia pula. Opening kedua tadi kita orang dengar kejap. So aku letak B. Biasa je. Bagi aku opening dia bagus. Cuma ada part dia tiba laju. Laju dia jadi macam rosak ritme. Aku letak B. Tapi openingnya bagus. Apa lagi waktu last tu. Okey, selanjutnya. Kyoryu je. Kyoryu je aku letak S. Salah ambil. Put tak benar. Ranger kau follow S. Gila lah. Apa lagi momen yang waktu episod akhir. Fire to Kyoryu je. Okey, selanjutnya tukang imajinasi. Tokyo je. A. Yang aku tengah menonton. A. Tokyo je A. Tokyo je bagi aku lagu dia. Aku nak tak S. Tak lah. Aku tak A lah. Tak A, okey mantap. Ni ninja. Ni ninja. Anjing. Mana lagu dia? Arta tanahulu akayo. Psycho eta ni ninja. Oh, okey. Pada aku tahu. Ni ninja. Aku letak A. Aku tak A juga macam nampak murung tapi tengok yang opening betul je. Aku tengok stage ni. Banyak aku tengok yang versi stage. Bagus cok. Sini. Kipas. Okey, selanjutnya. Jauh tu. Okey, selanjutnya. Zero je. A gak. Aku mengingat lagu. Banyaknya lagu yang aku tak tengok, aku tengok stage. Pula dah. Q Aku tak hafal Ranger. Next Q Ranger. Okey, ini aku tahu. Aku tahu boleh tak mana. Aku letak A. Tak ni. A. Banyak A ni yang versi atas. Banyak A bahai. Okey, selanjutnya. Q Ranger kau letak. Q Ranger kau letak kat ni. Aku letak A juga. A gak. Bagus tu opening ni. Lupa Ranger versus Power Ranger. Ini memang letak S.
supersentai favourite aku. S. S lah. Aku suka dia ni. Aku cakap ini apa yang ini my favourite aku daripada jalan cerita dengan ni. Sebab opening aku suka salah satu lagi sebab ada dua orang nyanyi. Dua orang nyanyi je lirik dia lain. Tapi masih matching. Mantap. Kejap guys, sabar. Kan dia ni tu. Okey, dah. Okey. Sekejap aku dah bubuh kan. Okey, selanjutnya. Real Soldier ni aku minat. Lagu dia aku suka, so aku letak S. Kenapa bagi sikit? Ha? Kenapa? Aku lupa. Tapi kalau Kinarazuri Naso Sky. apa lupa sikit kan dengan sikit mesti ingat balik. Ya, Real Soldier. S. Ya, hari tu nak tak S. Aku nak tak A tapi A aku macam sangat aku letak S lah. Aku letak A. Bagus ke lagu dia? S lah. Okay, Kira Manager yang aku tak pernah tengok lagi apa-apa pun. Sama. Kiraniana Suko Sekai Mo. Aku sentai ke depannya aku tak tengok apa-apa lagi. Kira Manager. Aku letak B. Basic. Bagi aku biasa je. Aku nak tak sebab tapi aku tak pernah dengar dan aku tak pernah ni lagi. Tapi pernah dengar sikit cuma Kiraniana Suko Sekai wo. aku pernah dengar sikit cuma aku tak tahulah. Aku takkan tak C sebab C macam hina sangat. Yeah. Tapi taklah lagu dia pun taklah teruk sangat. Aku tak B juga. Okey. B. Mantap. Zenkai je aku nak tengok opening dia. Zenkai je aku letak. A. Ni Supersentai Reiwa pertama favourite aku. Tapi sekarang King Oja. Kau letak ni Zenkai je. Aku lupa je, cuba bagi sikit. Aku selalu lupa tu kalau bagi sikit. Bagi sikit. Zen Gogo Zenkai. Ya. Aku tak kalau tak B tu macam dah bawah sangat. Antara S atau A, tapi S macam tinggi sangat. Kau rasa aku letak A. Let's go. Okay, ini aku tak tengok lagi cerita tapi aku tahu letak mana lagu dia. Dombra Dasa. Letak S. Ni aku punya. Tahu boleh. Memang aku letak sini. Dah letak dah. Memang aku letak sini. S. Aku tak pernah tahu cerita dia tapi susah betul lah aku boleh. Panjang tu. Kenapa banyak A gitu? Okay, next King Oja. Ni sebagai fans. Itu kau punya, aku punya. Sebagai fans King Oja, sudah tentu S. King of King. Tahu Super Sentai yang first aku marathon start betul-betul push marathon kan. King Oja. Waktu start King Oja. King Oja disco S. Allah. Akulah beli. Okey, selanjutnya Boom Boom je. Yang ramai tak suka tapi aku suka. Boom Boom je lagi pun Kosin tak suka. Tapi lagu opening dia, lagu ending dia dua-dua aku suka. So aku letak S. Yes. Tapi ni review opening je, tak ada ending, saja cakap. Ni aku suka ke enjoy je ending dia.
Dan kiwan terkekun nak kasih. Dia menari kan. Tunggu menari. Aku S. Aku tak tahu ramai benci kostum ni, baik walaupun aku tengok lama-lama bagus saja. Okay, last. Okay, selanjutnya yang baru. Paling baru. Number 1 Sentai Gozu je. Letak S. Mana letak S? Tak cakap dah apa. Aku tahu. Ini You, memang salah satu lagu yang boleh buat menari je. Yes, klap terkena bawah. Okay, dah tu je lah. Okay, sebelum kita end, kita tunjuk semua rating. Kita review yang paling di bawah. F tak ada tak ada F. Okay, D aku ada 4. C ada 3. B ada 6. A tak payah cakap malas lah. Banyak sangat. Berapa dia? 3, 6, 9, 12, 15, 17. 17, okay. Kingo, ada 9. 9. Okay. Aku punya pula D ada 2, E 3, B aku ada 8. Aku ada 3, 9. 6, 15. Dan S aku ada 10. Okay, tu je lah video kita pada kali ni. Next video kita akan bahas opening Kamen Rider. Okay, ciao guys, bye bye.